Orang anak aku mati, Azril. Kau ingat aku masih boleh hidup dengan kau ke? Bahagia ke awak hidup atas derita anak-anak? Sampai bila awak nak jalankan tanggungjawab pada seorang isteri yang cacat ni? Saya berjanji, kalau Lia tak bahagia, tak bakal izinkan Lia pergi. Mama akan buat apa saja untuk anak-anak, asalkan anak-anak Mama bahagia. Aku cabar kau, Lia. Kalau kau hebat, kau hidup tak payah bergantung dengan suami kau. Sanggup ke dia nak hadap kau ni sampai mati? Bapa cadang nak bagi Ril handle satu projek besar yang kita baru dapat. Wah. Ril handle projek ni dengan Rin. Ha? Projek tu tak boleh jalan ke kalau Rin tak kerja dengan Rin tu? Kalau Lia yang jadi penghalangnya, aku nak kau ceraikan Lia. Rin sanggup bermadu kalau Abang Rin sudi terima Rin. Kau tak nak papa kau. Aku setuju jadi madu kau. Tapi ada syarat. Bayar aku 1 juta, aku jadi madu kau. Andai Itu Takdirnya 2 hanya dengan Astro One. Senang nak stream sehingga 4 peranti.